Okey, saya dapat banyak chat daripada korang katanya dekat dalam aplikasi Buzz Reward dah tak boleh claim. Jadi betul ke tak boleh claim? Jom kita check. Okey guys, dia sebenarnya bukanlah tak boleh claim, tapi dia punya stok TNG tu dah tak ada. So kalau korang nak claim, korang kena tunggu diorang restock stok baru boleh claim. Okey, jadi dekat dalam video kali ni saya nak kongsi dekat korang aplikasi buat duit yang boleh claim setiap hari and tanpa ada waktu pembayaran. So nak tahu aplikasi apa? Jom tonton video ni sampai habis. Let's go. So aplikasi yang saya masukkan itu adalah aplikasi Jack, yang mana korang boleh claim duit korang dekat dalam aplikasi ni. Dia tak ada syarat tambahan, tak perlu invite orang, tak perlu tengok iklan, tak perlu main game, tak perlu jawab survey ataupun jawab soalan. Kalau korang punya point dah ada, korang just pilih je reward apa yang korang nak claim, lepas tu boleh tebus. And korang tebus tu pula guys, tak perlu masukkan nombor telefon ataupun bagi korang punya QR code ke, korang punya nama ke. Kalau korang nak claim TNG, korang hanya perlu masukkan email korang sahaja. Dan yang bestnya aplikasi ni, bila korang claim on the spot, korang akan dapat korang punya duit. Tak perlu nak tunggu 2-3 hari. So dekat dalam aplikasi ni dia ada macam-macam jenis reward yang korang boleh claim. Yang pertama, korang boleh tebus top up percuma. Kalau top up korang boleh claim untuk Celcom, Digi, Mobile dan juga Maxis. And dia punya top up pin cuma ada RM10 saja. Lepas tu dia ada Aeon voucher, dia ada Grab voucher. Reload pin TNG cuma ada 10. And yang ini korang boleh claim masuk ke dalam bank korang ataupun transfer pergi ke bank korang. So kalau transfer ke dalam bank, paling sikit korang boleh claim RM5. Lepas tu RM20, RM50, RM100 sehingga RM200. Bawah ni dia punya jumlah point yang korang kena kumpul. Contoh kalau korang nak claim reload pin TNG RM10, korang kena ada 1100 point. Kalau untuk top up telefon, korang kena ada 1050 point. Okay, cara nak claim dia, kalau korang punya point dah ada nanti guys, korang klik dekat sini. Lepas tu tekan dekat belah bawah ni, klik dekat bawah ni. Mula-mula korang masuk dulu berapa reload pin yang korang nak claim. Kalau satu, korang letak satu lah. Kalau dua, korang letak dua. Okey, lepas tu klik dekat bahagian redeem now. Dekat bahagian sini korang kena masukkan email korang and korang klik submit. Lepas tu tekan confirm. Lepas je korang dah claim, nanti korang check dekat profile korang. Korang terus akan dapat dia punya pin dekat profile. Okey, lepas korang dah berjaya claim kan, klik dekat bahagian profile. Lepas tu tengok dekat paling atas sekali guys. Nanti dah ada keluar macam ni. So yang bawah ni korang punya reload pin, and korang boleh copy korang punya pin tu, buka dekat dalam TNG korang, reload saja macam biasa. So kalau yang mana nak try guna aplikasi Jack ni, boleh tekan link dekat bawah video. Cuma saya tak dapat nak tunjuk macam mana cara nak register guys, sebab kita dah banyak kali dah tunjuk dekat korang. Jadi saya cuma jelaskan secara singkat je macam mana cara nak main. Okay, kenapa saya suruh korang main aplikasi ni? Sebab dia apps ni best untuk korang main. Dia punya task tu pun senang je. Sama ada dia suruh kita tonton video, ataupun dia suruh kita follow dorang dekat Facebook, ataupun komen, ataupun like, ataupun dia suruh kita share kita punya post. Okay, siapa yang nak try guna aplikasi ni guys, korang kena dengar apa yang saya nak bagi tahu korang ni geng. Step yang pertama, korang kena tekan link dekat bawah video ni. Dengar cakap saya guys. Step pertama, tekan link dekat bawah video, ada link website dia. Korang kena register melalui dia orang punya website. And cara nak register, korang boleh tengok dekat description video. Kena ikut macam mana saya ajar. Lepas korang dah register, korang klik dekat bahagian sini. Lepas korang dah register, korang dah verify email korang, korang dah download aplikasi, korang dah login apa semua kan. So lepas tu klik dekat bahagian profile, klik dekat icon setting sebelah kanan atas ni. Lepas tu korang klik dekat pencil ni guys. Dekat belah bawah ni dia ada personal information. So untuk personal information ni geng, korang kena ikut macam mana cara saya isi. Tempat tinggal korang, korang punya status, pekerjaan korang, korang punya gaji. So korang ikut je macam mana saya isi. Lepas tu yang bawah ni, kalau korang ada TikTok, korang boleh letak link TikTok korang. Tandakan kotak dekat bawah ni. Yang ini pun sama juga, korang boleh pilih korang punya itulah korang pilih lah kan. Lepas tu yang bawah ni korang boleh pilih berapa orang anak yang ada dekat rumah korang, ataupun berapa orang anak yang korang ada kan. Berapa orang anak ada kat rumah pula lah. Lepas tu yang bawah ni pilih dia punya tarikh lahir dia. Paling bawah ni pula korang pilih dekat rumah korang ada berapa geng. Lepas tu klik update. So bila korang dah update korang punya profile, barulah boleh korang buat dia punya task. Lagi korang tak update profile korang, jangan gatal tangan nak buat dia punya task. Kalau ada task korang boleh buat lah. Kalau tak ada, korang kena tunggu task masuk baru boleh buat. So step cara nak buat task dia boleh tengok dekat description video. Nanti saya letak link video tutorial cara nak buat task. Punya task dekat sini ada macam-macam jenis tau. Ada task yang korang kena tonton video, ada task yang korang kena join diorang punya event, ataupun dia suruh kita share link dekat kawan, dia suruh kita post dekat Facebook, dia suruh kita like, komen ke apa ke kan. Setiap task dia punya cara nak buat tu tak sama. Ada yang kena tengok video, ada yang kena share, ada yang kena post. Korang follow je dia punya step. Cara nak buat task tu klik dekat sini. Kalau korang yang nak tonton video tutorial cara nak buat task, boleh tengok dekat bawah video ni.
Tapi tas dekat dalam aplikasi ni dia bukan ada setiap hari tau. Dia akan masuk random. Contoh dalam seminggu tu mungkin sekali ataupun 2 kali, ataupun tak ada langsung. Sebab selalunya tas ni diorang akan masuk bila time ada event. Contoh macam hari raya ke, ataupun puasa, macam hari tu lah kan, bulan lepas banyak tas masuk guys. Okay, satu cara lagi kalau korang nak dapatkan duit, korang boleh share korang punya link referral. Untuk satu referral, kalau kita invite, kita akan dapat RM15. Dan yang bestnya, orang yang kita invite tu kalau dia tak pernah download aplikasi ni, dia boleh dapat RM30. Tapi untuk kita dapatkan extra duit ni guys, kena pastikan orang yang kita ajak tu kena pakai kita punya link, and dia kena dapatkan dulu 50 lah dah. Dia kena dapatkan dulu 500 point. So, bila dia pakai kita punya link and dia buat task dekat dalam aplikasi ni, dia dapat 500 point, dia akan dapat RM30, kita akan dapat RM15. So aplikasi ni sesuai untuk korang main dengan kawan-kawan korang ataupun adik-adik korang. Cara nak invite dia, copy korang punya link dekat bawah ni, share je dekat dorang. Bila dorang register, dorang buat task, dorang dapat point, korang dapat duit. Gitu geng. Lagi ramai korang invite, lagi banyak duit korang boleh dapat. So saya rasa itu je lah untuk video kita hari ni. Kalau korang nak tanya apa-apa soalan, komen je dekat bawah video ataupun chat je saya dekat WhatsApp. Kalau korang yang baru jumpa video ni, jangan lupa untuk tekan button like, share dan juga subscribe, and join sekali dekat kita punya group WhatsApp. Tekan je link dekat bawah video ni. Okay, Assalamualaikum, semoga berhasil.